Kulit tan daripada lahir, boleh ke cerah? Boleh ke putih? Ni kali nak share. Kak Farah kita ni, dia macam korang juga. Dia tan satu badan. Bukan cerita sunburn ke apa ke. Tangan je gelap. Tak ada. Dia satu badan. Dekat ampit tangan, lengan, semualah. Plus lagi kulit dia kusam. Sayang. Ini dia. Ini dia sebelum pakai krim Kak Lin. Okay? Apa jadi dekat dia? Kak Lin percaya dia cuba macam-macam dah. Kebetulan dia nampak live Kak Lin. Dia cuba satu persatu krim Kak Lin. Dia pakai dekat satu badan, dia pakai kat tangan, kaki, lipat semualah. Pakai ke semua kawasan. Satu badan lah, senang cerita. Total dia pakai sehingga sekarang 31 bekas. Korang nak tengok apa terjadi dekat dia sekarang ini? Sabar ke sabar? Tada! Apa pendapat korang daripada tan ke cerah tu? Ini bukan setakat 1-2 tone je beza ni. Nampak tak? Tahu tak apa tips dia? Nak tahu tak? Konsisten. Dia pakai setiap hari without fail. Tanpa sebarang kegagalan. Cantik kan dia sekarang? Pertama-tama cantik. Dulu comel. Sekarang bertambah comel dia. Okay? Dengan syarat konsisten je sayang, insyaAllah. Okay?